Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zaliha binti Ibrahim akan membentangkan inovasi bertajuk Aplikasi Mudah Alih Safe and Serve dalam menyokong PDP DCC 20303 Civil Engineering Survey di Politeknik Kota Baru. Safe and Serve merupakan alat bantu pengajaran yang diperkukuh melalui penggunaan teknologi terkini, mendukung pensyarah dalam menyampaikan bahan PDP secara berkesan. Ia merupakan singkatan bagi perkataan sivil dan survey di mana aplikasi ini boleh digunakan pakai dalam Civil Engineering Survey di Politeknik Malaysia. Inovasi ini dibangunkan ekoran daripada keadaan pelajar yang sukar mengakses bahan pembelajaran sering tertinggal nota atau leksheet serta sedia ada kurang mesra pengguna. Selain itu, ia juga dapat mengatasi masalah pensyarah untuk mengemaskini maklumat pelajar setiap semester. Inovasi ini bertujuan untuk membangunkan aplikasi Safe and Serve di mana dia dapat menyediakan bahan PDP secara mudah akses masa nyata. Selain itu, dapat menilai keberkesanan aplikasi dalam kalangan pengguna. Rasional inovasi adalah untuk memenuhi keperluan platform alternatif yang pantas dan mesra pengguna. Selain itu, ia dapat mengurangkan kebergantungan bahan bercetak, juga dapat menyokong pembelajaran kendiri dan interaktif. Inovasi ini dihasilkan untuk kursus DCC 20303 Civil Engineering Survey di mana ia memfokuskan kepada penggunaan di Politeknik Malaysia. Inovasi ini direka bentuk berpusatkan penggunaan UCD dan menggunakan platform pembangunan Glide. Inovasi ini dilaksanakan menggunakan beberapa peringkat, antaranya adalah pengumpulan maklumat, reka bentuk aplikasi, pembangunan antarmuka dan kandungan serta soal selidik berdasarkan teknologi acceptance model TAM. Paparan aplikasi ataupun interface yang utama bagi aplikasi ini mengandungi menu seperti nota, amali, formula, rubrik, reka bentuk inovatif dan menarik serta mudah digunakan oleh pelajar dan pensyarah. Kandungan aplikasi ini mengandungi nota, lab sheet, video, formula dan juga submenu interaktif termasuk pop quiz. Capaian ini dapat dicapai tanpa memerlukan sambungan internet yang berterusan. Kaedah penilaian yang digunakan pakai dalam aplikasi ini adalah berasaskan model teknologi acceptance model iaitu TAM. Ini melibatkan responden seramai 57 orang pelajar dan pensyarah. 4 dimensi TAM adalah keberkesanan, kemudahan penggunaan, sikap dan juga keinginan untuk menggunakan aplikasi ini. Analisis kajian dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Dapatan kajian menunjukkan nilai min melebihi 4.6 iaitu berada pada tahap tinggi. Safe and Serve mudah digunakan, bantu PDP. Selain itu, ia juga menerima penerimaan yang tinggi dari pelajar dan pensyarah. Dari segi impak kepada inovasi, inovasi ini dapat memberikan akses pembelajaran yang lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, dia dapat mengurangkan penggunaan kertas serta boleh dikembangkan ke semua Politeknik Malaysia. Inovasi ini juga telah digunakan di Politeknik Kota Baru, Politeknik Sultan Mizan, Zainal Abidin, Polisas dan juga PISIS. Ia juga telah menyertai pertandingan peringkat antarabangsa dalam International Conference on Global Education, ICGE 2025. Sebagai kesimpulan dan cadangan, Safe and Serve dapat menyokong PDP secara kendiri dan lestari. Ia dicadangkan agar ditambahkan video tutorial berkaitan dengan amali sebenar di lapangan. Selain itu, aplikasi ini juga berpotensi diperluas ke IPTA ataupun Politeknik Malaysia yang menawarkan kursus DCC 20303 Civil Engineering Survey. Sekian, terima kasih.